bukan berada di event launching, tapi hari ni aku berada di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Dekat sini memang ramai food delivery rider yang rehat sementara tunggu order masuk. So untuk hari ni aku nak try approach seorang rider. Aku nak tanya sikit pasal motor dia and aku nak ajak dia cuba minyak enjin yang lain. Nak tengok ada beza ke tak untuk penggunaan harian dia sebagai seorang food delivery rider. So jom kita try cari seorang. Nah, kita dah dapat seorang rider. Pucuk dicerita ulang mendatang. Jom kita try tanya dia. Kita try approach dia. Let's go. Parking dulu. Assalamualaikum bang. Salam. Nama siapa? Wan. So motor Y15 dekat bawah tu abang punya ke? Oh, saya tak boleh bayar lagi. Tak boleh bayar lagi? Cantik bang. Dah lama ke? Berapa lama pakai dah? Dalam 2 tahun juga. 2 tahun saya start pakai motor ni dan saya start buat rider ni dalam setahun dah. Okay, so dalam 2 tahun abang pakai ni kan, ada tak apa-apa masalah kat motor ni? Dari enjin ke, dia punya throttle ke yang tak best, ada tak? Banyak. Selalu lagi-lagi time jam. Lepas tu throttle tak smooth. Enjin selalu bergetar-getar. Saya tak tahu kenapa. Tu biasa bang, bila minyak enjin abang ni dah tak tahan panas, dah tak tahan geseran. Betul. Tapi abang jangan risau. Adanya saya kat sini, saya nak cadangkan satu minyak enjin. Sesuai dengan motor abang tu. Dia minyak enjin ni sesuai untuk 150cc punya motor. Kalau abang bawa hari-hari and hadap jam hari-hari. So abang nak try? Kalau ada rasa perbezaan dia, saya nak try. So sementara abang tak ada order ni, jomlah kita pergi bengkel jap, kita tukar minyak enjin, tengok okey tak okey. Okay. Bantu je bang. Boleh. Jom. Jom. So bang, minyak enjin semua dah tukar okey Okey, Alhamdulillah. Tak ada bocor apa semua, bengkel buat baik Setakat ni okey. Okey, kita nak tengok minyak enjin yang abang try ni elok ke tak elok. Abang pergi cedok dulu 2-3 order. Nanti lepas semua dah settle, kita jumpa depan tu abang kat bus stop tu. Sana? Kebetulan order masuk. Jauh tak bang? Boleh lah. Okey. Abang jangan lupa datang balik tau. Kalau abang tak datang ni, saya cari. Saya viral tau. Sana? Depan tu je. Okey. Elok bang. Okey bang, lepas sejam abang buat delivery makanan, macam mana performance minyak enjin ni? Elok tak elok? Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi memang perbezaan dia ketara sangat-sangat. Okey, dekat mana ketara tu bang? Contohnya throttle response memang ringan. Ringan. Memang ringan. Lepas tu vibration untuk enjin. Sebelum ni bergetar teruk. Tapi sekarang dah kurang. Lagi satu nak masuk gear. Masuk gear sedap, tak. Oh macam tu tak Sedap masuk. So untuk minyak enjin high ref ni abang cadangkan tak dekat food rider-rider lain? Untuk rider-rider lain tu memang dicadangkan sangat sebab kita guna motor tiap hari, ambil order, memang dicadangkan sangat-sangat. So guys, dengar tu, minyak enjin high ref ni memang sangat sesuai untuk semua rider-rider macam abang ni cakap. Boleh sambung buat kerja bang. Okey. Maaf lah abang, saya ambil masa abang banyak sangat. Apa? Elok ya bang? Okey. Selamat bekerja. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum.